Apa bezanya di antara superiority complex dengan narcissistic? Ada orang tanya teman. Sebab sebelum ni teman cakap orang yang sombong, belagak, rasa hebat ni sebenarnya dia memiliki sifat superiority complex, iaitu kompleks bangga diri. Ada juga orang kata itu narcissistic. Memang betul. Orang yang merasa hebat, belagak, sombong ni biasanya dia ada dua-dua sifat tu. Tapi apa beza di antara kompleks bangga diri, superiority complex dan juga narcissistic ni? Superiority complex, kompleks bangga diri ni, dia merasa diri dia hebat tanpa perlu pengiktirafan dan kadang-kadang tak ada asas yang kukuh pun. Tapi dia je merasa diri dia hebat dan dia cuba nak merendah-rendahkan orang lain. Awak, kata orang Perak. Dia je lah. Tapi narcissistic ini, dia bergantung kepada pujian orang, pengiktirafan orang. Kalau dalam apa-apa pertandingan tu, dia je lah nak menang. Memang ada persamaan antara dua-dua tu. Sebab dua-dua tu menunjukkan sikap angkuh, kurang sangat empati dan tak boleh terima kritikan.